Tahun 1981, bendang padi di Perlis. Kasim, petani berusia 42 tahun, sedang mengawal bendang tengah malam. Tiba-tiba, dia dengar bunyi belalang berdesir dekat telinga kanannya. Tapi bunyi itu terlalu kuat untuk belalang biasa. Kasim halakan lampu minyak ke arah bunyi itu. Nampak seekor belalang hijau merayap perlahan atas lengan bajunya. Kepala belalang tu tirus dengan tanda merah di bahagian atas. Kasim cuba menghalaunya, tetapi belalang tu tidak bergerak. Bau hanyir seperti darah memenuhi udara malam. Leher Kasim terasa panas, sesuatu sedang menyedut darahnya. Bunyi belalang berkerik makin kuat. Kasim rasa sakit menyucuk di leher. Belalang hijau tu sedang menghisap darahnya. Mulutnya kecil bergerak pantas. Mata Kasim kabur, badan lemah. Pagi esoknya, jiran jumpa Kasim pingsan di bendang. Leher ada parut gigitan kecil berdarah. Kalau anda nampak belalang hijau dengan kepala merah tengah malam, jangan sentuh. Anda berani jaga bendang seorang diri lepas ni?